Okay, hari ni kita bersama dengan Fazrin Musa. Ini kira dahsyat pula sweet cerita kan. Boleh cerita sikit lah sejarah macam mana daripada mula lah ni dan sampai bila-bila. Semua sangat saya rasa sejarah mula semua orang start pada sekolah. Sama saya sekolah pun yang banyak bantu saya yang buat channel ni lah. Inilah selalunya bantu saya. Dia lah yang bawa saya ke pentas. Mula-mula tu kami di SCC Kilang Vijay. Hampir dia tengok kami main masa tu kira tingkat 4 kan, tingkat 5. Kita dah start main iklim masa tu kan. Depa kira tingkat 4 budak boleh main lagu macam tu kan. Depa kira macam, Shampo ni kita cuma main kawasan di bahagian tu kan, kira Kilang Vijay tu kira lah kan. Suasana di Kilang Vijay masa tu meriah. Setiap bulan kita ada gig, setiap bulan dipanggil setiap bulan pula tu. Daripada tingkat 4 sampai masuk tingkat 5 di Kilang Vijay saja. Daripada Kilang Vijay tu, lepas habis SPM semua masing-masing buat diri lah. Lepas buat diri, saya pun ke Kuala Lumpur. Lepas tu Kuala Lumpur ulang alik kerja. Sangkut dengan kawan-kawan dekat sana pun tak banyak. Lepas tu balik Penang. Bila balik Penang, saya berjumpa dengan saudara Zainal Strawberry. Di situ kira mula kerjaya dengan serius sikit lah. Kita start main kat hotel. Kita dah start main pada tu zaman tu tahun 95, 96 dekat Swiss-In Hotel Sungai Petani tu. Daripada situ patah balik Batuut. Daripada Batuut saya dah tak join band. Saya ke Kuala Lumpur balik menyanyi kecil-kecil dengan member-member biasa-biasa ya. Lepas tu patah balik mai sini baru jumpa dengan Malaysia Online. Dengan Colin ni lah. Kira berkembang banyak sampai bakat kami ni kira ke rentak juara 2008 sampai ke finalis lah rentak juara 2008. Start 2008 tu lah Rosli Muhalim nampak bakat saya. Daripada Rosli Muhalim and friend, lepas tu ke Rockefeller start pernah main dengan Arwah Bayazid, dengan orang-orang yang pengalaman banyak dalam mainstream Malaysia lah. Saya masa tu tahun 2010-11 ni antara rock band baru nak berkembang balik di Kuala Lumpur. Dan banyakkan orang dah tak main dah muzik tu di KL. Banyakkan orang dah main top 40, tapi kami kira kekal juga sampai sekarang konsep tu. Dengan Rosli, saya rasa macam brother lah. Dia pun dengan saya pun agak lama kat masa di KL dia main gig kata-kata kenalkan saya dengan dunia mainstream yang sederhana mainstream. Okay, yang tu masa duduk KL kan. Jadi bila balik mai sini buat apa? Lepas pandemik, saya balik main sini, kira start balik pada bawah balik, main di tepi-tepi jalan, main dekat tempat vaksin, tempat orang ambil vaksin. Kat situ lah start dengan Sofian lah. Sofian, dia pun gitaris Malaysia Online juga, dia patah balik Penang. So di situ lah start projek kami 2020 lah, 2020, 2021 macam tu. So RM6 pun boleh hidup. Pandemik kan. Dari situ dapatlah rezeki lah, berkembang lagi dan jadilah band yang ada sekarang ni, Sweet Cerita kan. Cerita dia nak berkonsepkan macam gimmick band Sweet Charity lah, macam tu lah kan. Zaman Taj Mahal bukan nak kata. Naknya jadi pun sebabkan kawan, semua orang Penang. Saya Bob Sentuhan Nordin, adik Colin, yang Ropol panggil dia Ropol. Sebelum Bob yang main bass dengan Taj Mahal masa tu Arwah Daudi UG14. Sampai ke Phuket lah. Antara band Malaysia yang mula-mula main di Thailand lah. Saya masa tu Bob tak pilih lagi masa tu Arwah Daudi masa tu kira Taj Mahal ni hampir nak jadi Taj Mahal lah. Saya dengan Nordin Zul Ekspedisi. Sekarang ni Zul Ekspedisi lah. Zul Ekspedisi join saya. Di situ berkembang kira muzik yang kami main tu nampak kira macam kita boleh pergi jauh ni macam ni. Tapi setakat di gig club lah. Kira kami dapat gig bekerja dengan Karanjit Singh dari Malaysia. Nama tempat dia tu Damansara, Kayuara Damansara. Dan tempat tu memang tempat orang yang minat rock lah. Siapa saja. Dan lepas tu ada side by side sikit dengan Blues Gang. Dan saya bangga juga Roni Shasha dengan Din buat konsert dengan Malot, Shasha and The Boys. Sekarang ingat mungkin dia boleh join The Boys tu. Harap-harap projek ni kekalan menjadi lah. Sukses. Tu yang dengan Ramli Sarip tu? Ramli Sarip tak banyak cerita sangat. Dengan Pak Mok ni pengalaman dia cuma saya pernah main dengan Rosli satu band ni. Bila Ramli Sarip dekat sebelah, saya dengan Rosli dah check wah. Macam mana nak buat ni? Yang saya tak best tu sebab Ramli Sarip minta menyanyi dulu. Tak apa, bagi abang menyanyi dulu boleh? Alamak, saya cakap jam lah. Saya beritahu Rosli, Pak Mok nak kena menyanyi dulu lah. Rosli apa? Dia cakap, Pak Mok nyanyi dulu dia nyanyi dulu, habis lah kita memang habis lah. Tapi alhamdulillah pengalaman dengan Datuk Ramli ni, dia aura dia dahsyat lah. Duduk dengan dia pun salah satu benda yang boleh rasa ambil berkat lah. Lepas tu ni cerita yang lepas balik orang yang duduk di Julia Street lah. Julia Street punya group. Kumpulan Sweet Cerita yang baru ni diwarisi ataupun dianggoti oleh Sofian Barudin, gitaris, Zack daripada kumpulan Crash, drummer, dan juga Epoy, chef. Dia ni tukang masak sangat tapi dia pemain bass yang bagus lah. Yang cerita tu yang masa dengan main dengan Man On apa tu. Yang tu di mana? Yang tu Kilang Acer. Saya pernah kerja Kilang Acer ni. Kilang Acer ni dia perlukan band. Kami masuk join Kilang ni sebab dia pun cari band. Kira masa tu lah kenal dengan yang band manager ni Aura Cihatan, Wan Capang.
boy, budak-budak Malaysian people masa tu rapat dengan Acer ni. Lepas tu Zainal ni datang saja nak tengok macam mana ke. Dia pun ada band masa tu, dia buat Strawberry lah. Dia cakap dia nak main club. Tapi praktis lama weh, praktis saja dekat 4 bulan 5 bulan praktis man. Habis masa kat studio kat 5 6 bulan. Yalah mungkin dia punya style ataupun zaman tu dia diajar main cara macam tu kan. Masa tu Zainal pun dah main club lama dah. Masa tu di Bagan Belat ni ataupun di Teluk Tawak ni, kebanyakan musician daripada situ lah. Yang mana start pada Darling ke, dengan Arwah Jabar ke, dengan siapa ke, semua di Teluk Tawak. Teluk Tawak ni, kalau zaman rock ni bukan aku nak kata lah. Kalau tak percaya tanya Bob Constant lah. Bob Constant tu antara orang yang backbone lah dalam industri rock Malaysia ni. Lepas tu dia pun antara orang yang lama juga tahu cerita-cerita perjalanan basic music pada zaman 80-an dekat Pulau Pinang ni. Siapa yang tak kenal Bob Constant ni bukan rockers lah, powerhouse. Powerhouse babe. Ada dulu ingat tak masa sekolah vocational Teluk Tawang, kita biasa buat satu sembahan kan. Lepas pada tu jadi macam arti lah bagi dah ingat. Ambil cerita lah tu. Okey, zaman sekolah masa tu saya habis Datuk On, saya pergi vocational Batu lah, vocational Teluk Tawang. Dan SP Channel ni pun satu kelas. Dia yang main dekat saya masa tu sekolah vocational ada T-square tu, orang panggil T-square panjang. Dekat belakang T-square dia tu ada garis-garis. Belakang garis semua ada barcode. Yang ni chord B, yang ni chord C ni. Kalau nak main gitar kena buat macam ni. Masa tu saya belajar main bass. Dia pun tahu. Kalau kita buat ni hari-hari kami dia tengok benda tu akan tulis, dia main tulis. Oh ni lagi tuan nama Xavier. Xavier. Dia kira macam second lead lah. So kami pun kadang-kadang sebab music dia pasal masa tu kira cuti sekolah, kira memang tidur di rumah Japak tidur rumah saya tidur rumah Japak. Sampai kena tahan polis lah, balik pagi pukul 4 pagi keluar beli nasi goreng lepas main gitar dekat pilot. 4 pagi kena tangan polis buka nasi goreng. Apa ada ganja, apa cek balik apa. Apa main mana ni? Lapak je main muzik beli nasi. Dalam kaki kan. Dalam kaki polis datang. Itu kat mana? Pantai Road lah? Dekat Pantai Road lah, Teluk Tawak lah. Kita beli nasi goreng aku orang Xavier tilak rumah aku. Masa tu kira music everything lah. Kira pantai Bagan Belat tu saksi tu. Saksi pantai Bagan Belat tu lah. Mau duduk kat pantai tu. Tidur semua belakang. Masa tu rumah saya dekat Antepi Laut. Macam-macam lah. Pernah jadi kat situ. Saya pernah ada barang band kat rumah pun ada. Sampai satu kampung main jenggai kat tepi tingkat macam cerita rock. Ada band boy main kat Antepi Laut. Lepas tu kenangan di studio Beauty Sound mau. Beauty Sound tu masa tu antara studio yang gempak dalam Pulau Pinang lah. Aku tak jumpa studio yang macam tu lah. Acui ni walaupun dia macam tu, dia antara orang yang bertanggungjawab membenarkan band-band yang hebat-hebat ataupun band yang baru nak start main barang-barang yang bagus. Barang yang best-best masa tu kalau tengok perak lah weh. Barang Acui masa tu kira kalau zaman-zaman tahun 90-an ni kalau tengok bisa tu dah sejengkal dekat dalam studio mesti yang gerun dah. Ini studio pun dengan drum ada partition tu kan. Cantik kemas studio dia. Sepoi Cik Wan pun tengok situ Nasir Bomo, Arwah Hari. Zaman tu kira Penang muzik scene hidup. Orang nampak siapa yang boleh main muzik ni kan sama ada boleh pergi jauh ataupun suka-suka. Okey, yang ni dah cerita panjang dah. Ni boleh lah Syed tunjuk sikit main lagu ke apa ke? Boleh. Saya akan main lagu sendirilah. Lagu ni saya terbayangkan kawan saya yang biasa. Nama dia Bert, budak motor. Orang lama di Penang ni terkenal lah dia, Bert. Dia meninggal sebab kanser kulit dan dia merupakan kawan saya yang best lah weh. Support aku gila-gila. Lirik ni berkenaan dengan dia. So lagu ni aku tunjukkan khas untuk dia dengan Ari. Wow. Jagat kulit kusam bernoda darah kering. Sisa pertarungan mau pertahankan prinsip maruah harga diri. Hidup mati ku pacu mesin tua ini. Lepaskan semua konflik di kepala. Semesta alam merestui jiwaku tenang. Terdampaklah kau di syurga. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Fazlin Musa kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih banyak kerana mengundang. Terima kasih banyak kepada yang melihat dan moga video ni beri manfaat untuk semua yang ada. Terima kasih banyak.